pagar ni kita ada ukur sepadan ni. Pagar ni kalau kira dia teranjak ke sini dalam 30 kaki lagi. Ni adalah tanah jiran belah sana. Tanya owner dia tadi, dia kata last 20 tahun rasa lepas hak turun titis daripada ayah dia lagi dia bagi tanah. Jadi tak tahulah orang dulu sama ada dia tengok parit ke jalan ke dia pakai pagar. Okey, so law ni dia nak clear benda ni. Ni kalau tengok getah ni dia nak clear, dia nak jual kayu getah ni. Nak clear untuk buat perumahan kawasan ni. Dia duk tengah dalam proses nak siapkan geran nak pecah kawasan ni. Pecah geran lah, pecah sepadan. Jadi, dia ingat ke tanah dia sini lagi kalau tengok ni pagar, tiap pagar ni. Tiap pagar tu, tiap pagar ni. Keadaan sebenar dia berada di sini 30 kaki lagi, 10 meter. Tengok ni. Itulah. Biasa kalau tanah lama-lama, tanah kebun ke apa, tanah hutan, orang tak ukur ni, dia ingat ke situ sepadan sebenar. Apabila kita ukur, menghala ke sini lagi. Untuk dapatkan servis ukur tanah, kontak Geoconsultant.